Jurulatih Harimau Malaya, Peter Klamovski terus menyatakan komitmen kekal bersama pasukan itu. Hal ini dinyatakan bekas jurulatih FC Tokyo itu apabila ditanya tentang masa depan beliau bersama skuad negara. Meskipun ada khabar angin yang mengaitkan beliau dengan beberapa kelab dari China dan Jepun, Klamovski menganggap perkara itu perkara biasa dalam dunia kejurulatihan. Selain menyifatkan khabar angin tersebut sebagai tidak relevan, jurulatih Australia itu melihat ini bukti hala 7 Harimau Malaya berada di haluan yang tepat. Ia tidak relevan, saya di sini. Saya bekerja keras, saya suka menjadi ketua jurulatih skuad kebangsaan di sini. Saya fikir jika anda menilai jumlah kerja yang kita boleh kawal, ini dilihat bukti yang hala 7 kita tepat dari segi cara kita bermain, corak, bola sepak yang kita bina. Itu yang saya fokuskan, katanya kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Klamovski turut memaklumkan beliau fokus untuk kem Harimau Malaya bagi menghadapi cabaran Vietnam pada 31 Mac ini.